Korang tahu tak sebenarnya ada satu peperangan dalam sejarah yang cuma berlaku selama 38 minit? Ya, betul! 38 minit je. Jom aku cerita lebih lanjut. Peperangan ni dipanggil Peperangan Anglo-Zanzibar yang berlaku pada tahun 1896. Tapi, jangan risau, cerita ni penuh dengan fakta menarik dan lawak. Jom aku cerita lebih lanjut. Peperangan Anglo-Zanzibar ni berlaku antara Empayar British dan Kesultanan Zanzibar. Sebabnya, Sultan Zanzibar masa tu, Sultan Khalid bin Bargash, naik takhta tanpa kebenaran British. British bagi ultimatum, turun dari takhta dalam masa 38 minit atau kami serang. Sultan Khalid tak turun-turun, jadi British pun mulalah serang. Bayangkanlah, korang tengah duduk santai, tiba-tiba British cakap, kau ada 38 minit untuk turun dari takhta, ha. Tapi Sultan Khalid tetap degil. Akhirnya istana dia kena bom habis-habisan. Kalau korang rasa meeting korang lama, ingatlah peperangan Anglo-Zanzibar. Cuma 38 minit je, tapi dah habis satu peperangan. Kita, meeting sejam pun masih tak habis-habis.